Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu daripada 5 perkara penting yang perlu kita lakukan pada bulan Ramadan ialah memberi sedekah. Di mana memberi sedekah ini adalah satu amalan yang dituntut, sehingga terdapat banyak hadis-hadis yang menceritakan tentang sifat Rasulullah SAW pada bulan Ramadan. Antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, iaitu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas bil khair wa ajwada ma yakunu fi Ramadan, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik ataupun orang yang paling pemurah, dan baginda sallallahu alaihi wasallam sangat pemurah pada bulan Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sedekah boleh dilakukan dengan cara kita membantu sanak saudara, anak yatim, fakir miskin, orang-orang yang berada dalam kesusahan, pelarian dan sebagainya. Sedekah juga boleh diberikan melalui cara membantu orang-orang yang berusaha untuk menyebarkan dakwah dan meninggikan syiar Islam. Bahkan sedekah dalam bentuk ini boleh termasuk dalam sebagai pahala jariah. Selain itu, sedekah juga boleh dilakukan dalam bentuk memberi makan orang berbuka ataupun memberi makan kepada fakir miskin dan sebagainya.